Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni, jom kita borak pasal satu topik yang selalunya orang bisik-bisik je. Tapi sebenarnya penting gila untuk kesihatan lelaki secara menyeluruh. Kita nak kupas tentang urutan vitaliti lelaki, tapi dari sudut pandang terapeutik. Kita nak tengok apa sebenarnya yang ada di sebalik semua salah faham yang berlega-lega tu. Bila sebut je urutan vitaliti lelaki, apa agaknya yang terus muncul dalam kepala anda? Kemungkinan besar, gambaran tu jauh berbeza dari realiti terapeutik dia. Jadi, dalam perkongsian kali ini, kita nak cuba asingkan antara mitos dan fakta supaya kita semua dapat gambaran yang betul-betul jelas. Okey, first thing first. Kita kena faham perbezaan asas ni. Sebelah kiri tu mitos yang ramai orang percaya. Ia cuma servis fizikal untuk seronok-seronok. Tapi, realiti terapeutik dia yang akan kita eksplor sekejap lagi adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia satu perjalanan penyembuhan yang melibatkan semua aspek diri kita. Ini yang membawa kita kepada idea utama daripada pakar macam Pak Ibrahim. Penting untuk kita faham betul-betul. Kita bukan cakap pasal urutan biasa kat spa tu. Ini adalah satu proses yang jauh lebih komprehensif. Quote ni dia macam merangkumkan keseluruhan falsafah di sebalik terapi ini. Pak Ibrahim cakap, ia bukan satu tindakan semata-mata, tapi satu perjalanan. Dan perjalanan ni menyentuh 3 lapisan penting yang berbentuk siapa kita. Jom kita pecahkan 3 lapisan ni. Jasad, minda dan roh. 3 ni saling berkait rapat macam satu pasukan. Terapi ni tak pandang satu-satu secara berasingan. Sebaliknya, ia melihat ketiga-tiganya sebagai satu sistem yang perlukan keseimbangan. Okey, jom kita tengok setiap satu dengan lebih dekat lagi. Okey, kita mula dengan badan atau jasad. Dekat peringkat fizikal ni, fokus dia sangat mendalam. Ini bukan urut-urut otot biasa tau. Dia sasar pada fascia. Cuba bayangkan macam satu sarung badan nipis yang balut semua otot dan organ kita. Ia juga fokus pada lantai pelvik, satu kawasan yang ramai lelaki simpan stres tanpa sedar. Sama ada dari tekanan kerja, emosi atau trauma lama. Seterusnya, kita beralih ke minda dan roh. Apa matlamat dia kat sini? Salah satunya ialah untuk ajar kita jadi lebih sedar dengan badan kita, tanpa rasa malu atau menghakimi. Dari segi tenaga pula, ia macam nak lancarkan balik chi atau tenaga kehidupan yang mungkin dah tersekat. Fikir macam ni lah, bila anda rasa lesu, tak bermaya, seolah-olah bateri dalaman tu dah lemah. Terapi ni cuba cas balik bateri tu untuk nyalakan semula semangat dari dalam. Okey, mungkin ada yang fikir semua ni bunyi macam tradisional sangat kan? Tapi, inilah bahagian yang menarik. Sebenarnya, kerangka holistik ni disokong kuat oleh sains moden. Jom kita dengar sikit perspektif perubatan daripada Dr. Amira untuk faham macam mana sentuhan boleh bawa kepada penyembuhan secara biokimia. Ini satu konsep yang sangat penting dalam neuroscience, memori selular. Dr. Amira terangkan yang stres dan trauma ni bukan wujud dalam fikiran kita je. Badan kita pun ingat dan simpan semua tu dalam tisu-tisu kita. Jadi, ketegangan fizikal, terutamanya kat kawasan pelvis, boleh jadi macam satu penjara fizikal untuk semua tekanan emosi yang kita dah pendam. Jadi, macam mana kita nak bebaskan diri dari penjara ni? Ia melalui satu proses yang kita boleh panggil reset sistem saraf. Bayangkan badan kita ni asyik dalam mod lawan atau lari, sentiasa bersedia hadapi ancaman. Sentuhan terapeutik yang selamat ni, dia macam bagi signal pada otak. Hey, relax, kau selamat. Ini membolehkan badan kita akhirnya beralih ke mod rehat dan pulih. Dan ini buktinya, bukan cakap kosong. Tengok carta ni, jelas sangat. Bar belah kiri tu kortisol, hormon stres utama. Nampak tak? Sebelum terapi, tinggi. Selepas, dia jatuh mendadak. Bar belah kanan pula, hormon kesejahteraan. Sebelum, rendah je. Lepas tu, dia melonjak naik. Ini bukan sekadar rasa lega. Ia adalah perubahan biokimia yang betul-betul berlaku dalam badan kita. Faham sains di sebalik semua ni memang satu hal. Tapi, macam mana sebenarnya proses ni dijalankan dengan cara yang betul-betul terapeutik, selamat dan paling penting, beretika? Jom kita tengok macam mana ia berfungsi dalam praktis sebenar. Peranan terapis kat sini sangat unik ya. Dia bukan sekadar pengamal yang buat sesuatu pada anda. Sebaliknya, dia bertindak sebagai seorang pembimbing. Dia guna protokol tertentu untuk bantu anda, untuk anda sendiri lalui dan faham proses penyembuhan dalaman anda. Asas kepada hubungan antara klien dengan terapis ni ialah satu konsep yang dipanggil pakatan terapeutik. Bunyi macam formal sikit kan? Tapi maksudnya mudah je. Ia adalah satu hubungan profesional yang dibina atas dasar kepercayaan dan kerjasama. Matlamatnya cuma satu, untuk kebaikan klien. Jadi, apa yang buat pakatan ni menjadi? Semuanya bergantung pada 4 tonggak etika ni. Pertama,
niat mesti jelas, hanya untuk penyembuhan. Kedua, sempadan mesti tegas untuk wujudkan rasa selamat. Ketiga, komunikasi mesti sentiasa terbuka dan hormat. Dan yang terakhir, dan paling penting, integriti yang mutlak. Tak ada kompromi. Okey, kita dah faham proses dan etika di sebaliknya. Jadi, apa sebenarnya hasil akhir yang kita cari? Perubahan yang paling ketara selalunya bukan yang kita nampak kat luar, tapi yang kita rasa kat dalam. Jadi poin penting kat sini ialah, walaupun terapi ni boleh hilangkan sakit-sakit badan, itu sebenarnya cuma bonus. Matlamat sebenarnya, tujuan yang lebih mendalam adalah untuk seseorang tu dapat berhubung semula dengan diri dia yang sebenar pada tahap yang paling asas. Dan hasilnya bukan rasa hype atau teruja sekejap je. Ia digambarkan sebagai satu ketenangan bertenaga. Bayangkan anda rasa bertenaga macam lepas minum kopi, tapi tanpa rasa gelisah atau berdebar. Ia adalah satu vitaliti yang tenang, stabil, yang datang dari dalam, bukan dari rangsangan luar. Bila seseorang dah capai keadaan ketenangan bertenaga ni, kesannya akan nampak dalam hidup seharian. Mereka jadi lebih hadir atau present dalam setiap momen. Lebih tenang bila berdepan dengan cabaran. Dan yang penting, mereka rasa lebih berkuasa atas pilihan dan tindakan mereka sendiri. Dan apakah transformasi yang paling ultimate? Ia adalah keyakinan diri. Tapi bukan keyakinan yang angkuh atau yang bergantung pada puji-pujian orang lain. Ini adalah keyakinan yang tulen, yang datang dari dalam diri, hasil daripada kita dah berdamai dengan badan dan jiwa kita sendiri. Okey, bagi sesiapa yang mungkin rasa tertarik nak cuba atau nak tahu lebih lanjut, sangat-sangat penting untuk lakukannya dengan cara yang betul dan selamat. Jadi, mari kita tengok beberapa nasihat praktikal yang boleh kita guna. Nasihat dari Pak Ibrahim ni tolong simpan baik-baik. Pertama, buat research dulu. Jangan main redah je. Cari pengamal yang bukan setakat ada kemahiran, tapi yang paling penting, ada integriti. Bila dah jumpa, jangan malu tanya kenapa dia buat teknik tu. Pengamal yang bagus boleh terangkan. Minta sesi konsultasi dulu. Borak-borak, jangan terus buat sesi penuh. Dan yang paling penting sekali, dengar gerak hati anda. Kalau rasa tak sedap hati, ia mungkin memang tak betul. Kita akan akhiri perkongsian kali ini dengan satu soalan untuk direnungkan dari Dr. Amira. Soalan ini mencabar kita untuk fikir semula definisi kesihatan. Mungkin kesihatan sejati ini bukan tentang lari dari rasa sakit, tapi tentang ada keberanian untuk melihat, menerima dan satukan semua aspek diri kita, fizikal, mental dan rohani. Satu persoalan yang sangat mendalam untuk kita fikirkan.